Allah. Alright, okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live kita petang ni. Alhamdulillah, dengan insyaAllah terumpan. Okay, so saya rasa saya dah lama juga tak live because kerana ada sedikit masalah kesihatan. I think lebih kurang seminggu lebih saya rasa saya kurang sihat. So Alhamdulillah hari ni ada rasa sihat sikit. So jadi kita sambung kita punya live lah petang ni. Ini sembang saya boleh katakan live santai je petang ni, insyaAllah. InsyaAllah kita nak buat live ni secara santai, insyaAllah petang ni. Alright. Okay guys, sebelum saya nak mulakan sesi perkongsian kita petang ni, okay, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan kita petang ni. Okay, suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq. Boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS. Alhamdulillah dengan insyaAllah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya Masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is universiti adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara pakar daripada industri, panel industri yang dijemput oleh pihak UiTM untuk membuat semakan kurikulum untuk kos diploma dengan degree investment. Ada beberapa subjek yang saya buat semakan lah untuk universiti di UiTM. So mana-mana anak yang belajar di UiTM, I am one of the panel daripada industri yang pakar yang dijemput untuk membuat semakan. Nak check sama ada syllabus tu follow the industry ataupun tidak lah. So saya adalah antara pakar industri yang dijemput oleh pihak universiti lah di UiTM. Di samping tu juga Alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap dalam rancangan BIS Malaysia di TV1. InsyaAllah so far setakat ni setiap hari Khamis saya akan berlangsung dalam 1 minit ke 2 minit untuk update kedudukan pasaran saham ASEAN. InsyaAllah hari Khamis ni pun saya akan ada di RTM lagi. Tadi producer pun dah minta untuk saya be prepare untuk this Thursday hari Khamis ni, insyaAllah. Okay, so insyaAllah setiap hari Khamis lah. I think every Thursday saya ada di RTM TV1 dalam rancangan BIS Malaysia. Saya antara panel industri yang kita boleh katakan sebagai tetap lah. Alhamdulillah semua dengan insyaAllah terumpan. Alright, so guys, petang ni kita nak sembang santai je. Guys, sambil tolong tekan button like, tolong tekan button love, dan tolong tekan button share dulu, dan tolong komen padu dekat ruang komen sekiranya audio dan visual saya clear petang ni. Okay, saya rasa saya dah lama tak berlangsung secara live because of masalah kesihatan. Jadi boring jugalah bila tak sihat ni, saya tak dapat nak live, tak dapat nak sharing dan sebagainya. So saya rasa jiwa saya agak kosong juga beberapa minggu ni. So Alhamdulillah hari ni saya dapat live. So kita dapat share, kita dapat berkongsi lah insyaAllah dalam sesi live petang ni. Okay, so petang ni satu benda yang kita nak cakap adalah tentang cara nak pilih saham. So I think this is very satu benda yang agak critical lah, agak critical, yang saya rasa ramai orang ada isu dan masalah ni. I believe a lot of you guys yang ada isu masalah tak tahu macam mana nak pilih saham yang ada potensi. So anda kena faham satu konsep yang saya nak you faham juga petang ni. Bila kita nak buat pemilihan saham ni, dia tak ada pemilihan saham yang pasti confirm naik tau. Okay, anda kena faham konsep. Alright, there's no such thing as kalau you pilih saham dia akan confirm 100% sumpah sure naik.
So jawapannya tak ada. There's no such thing as that lah. Walaupun alhamdulillah dengan izin Allah kita ada sahabat-sahabat student yang mana coaching dekat dengan saya, yang kita dah bantu untung berbulan-bulan untung lepas tak rugi dan sebagainya. Saya cakap secara jujurnya, tidak ada jaminan yang kita boleh pilih saham yang dia akan confirm, sumpah, sure 100% naik lah. So benda tu memang tak ada, memang benda tu tak wujud lah. There's no such thing as that. Tapi anda kena faham tentang macam mana kita nak pilih saham yang ada potensi nak naik, ada probability nak naik. So itu benda yang kita kena faham. Okay, sebelum kita nak cakap tentang pemilihan saham ni, okay, saya nak go back balik zaman saya bila saya start bermula dengan saham. Okay, saya start bermula dengan saham ni sejak saya zaman dekat universiti. Saya start trade, saya start dah ada accounts DS, zaman saya dekat zaman universiti lagi lah. So bila saya start invest, saya start trade, biasalah. Bila kita mula-mula start trade, saya berlatar belakang lah. Saya punya latar belakang ada diploma investment analysis, saya ada degree in finance. So saya punya ego tu agak tinggi. Kadang-kadang ada orang dia tak ada background tu pun dia ego dia tinggi. Macam saya sendiri pun saya mengaku saya punya ego agak tinggi dulu. Di mana saya rasa tak perlu belajar dengan orang. Saya rasa tak perlu belajar dengan orang. Saya rasa cukup dengan apa ilmu knowledge yang saya ada waktu tu lah, during that time. Okay, so waktu tu dulu bila saya buat pemilihan saham, saya go back kepada story saya bila saya start. Macam mana saya pilih saham zaman tu, right? Waktu saya start, macam mana saya pilih saham yang saya nak invest ataupun saya nak trade. Saya adalah buta-buta adalah berdasarkan kepada apa yang orang cakap waktu tu. Ketika saya mula-mula dululah, bila saya start invest, saya start trade, apa yang saya buat adalah saya memang purely pakai apa orang cakap. Orang kata A, saya ikut A. Orang kata saham B, saya follow lah saham B. Guys, sambil tu tolong tekan like, tolong tekan love. Like dengan love macam tak ada ni kan. Tolong tekan button share juga. Tolong tekan button share, kongsikan dekat Facebook group saham yang ada, yang kita nak kongsikan knowledge petang ni, insyaAllah. Kita akan cuba share sebanyak yang mungkin, insyaAllah. Lama tak live kan. Alright, so back pada story saya. So bila saya started tuan-tuan, okay, saya started dengan saya ikut apa yang orang bagilah. Orang kata beli saham A, aku pun beli saham A. Saya sama je macam tuan-tuan. Saya 2x5, 5x2 macam you. Saya sama je macam tuan-tuan. Saya buat benda yang sama yang you dah pernah buat. So saya pun ikut lah apa orang cakap. Orang cakap beli saham A, aku pun beli saham A. Orang cakap beli saham B, saya pun beli saham B. Tapi waktu tu tuan-tuan, bila saya ikut saya mengikutnya tanpa saya faham benda saya buat. Jadi apa berlaku adalah ketika tu saya dapati ada untung, and that's untung. Tapi akhir sekali adalah rugi tu lagi banyak daripada untung. Maksudnya apa? Untung tu tak nampak lah. Ada untung tapi rugi tu lagi banyak daripada untung lah during that time. Bila first fasa pertama yang saya lalu, saya ikut orang. Saya ikut je orang cakap beli saham apa, saya pun ikut. Saya ikut je lah. Okay, bila dah start rugi, barulah kita akan start turunkan ego sikit. So sama je guys. Sama je. So saya start turunkan ego sikit lah. And then apa saya start turun ego sikit, saya pun pergi belajar. Saya spend lah. I have spent a lot untuk pergi belajar. Sebab biasanya bila dah rugi baru kita akan pergi belajar. Normal. Itu adalah reaksi yang normal guys. So jangan pelik. Bila dah rugi pun nak pergi belajar tu, bagi saya itu adalah benda yang normal. Sebab saya sendiri buat benda yang sama. Saya buat macam mana tuan-tuan abang buat. So apa berlaku adalah bila saya dah rugi tadi, saya pun start pergi masuk kelas. Saya start cari kelas lah. Saya start pergi belajar. Sebelum tu ego tinggi, ego berlangit lah Sebab fikir aku tahu semua benda, aku background power kot kan. Masa tu lah, during that time. Sampai kita masih tak faham lagi lah waktu tu. That's all is the journey lah. Pengalaman lah, experience. Okay. And then saya start masuk kelas. So bila saya start masuk kelas, saya belajar tentang fundamental analysis. Saya belajar a lot pasal technical analysis. I learn a lot of things. I learn a lot of things. Banyak benda yang saya belajar lah. Tapi waktu saya belajar tuan-tuan, I learn a lot of things. Walaupun saya dah belajar banyak benda. Jadi bila saya balik daripada kelas dan sebagainya, saya masih ada masalah lagi waktu tu. Walaupun dah belajar fundamental analysis, technical analysis, apa benda analysis lah, apa benda analysis semua dah belajar. Balik daripada kelas saya masih ada masalah waktu tu macam mana nak pilih saham. Walaupun dah belajar macam-macam benda. Siapa pernah berada dalam situasi tu? Tolong tekan 1 dekat ruang komen yang pernah rasa perasaan tu. Dah masuk kelas, dah belajar. Bukan tak belajar. Kalau kata tak belajar, buku tebal buku tebal pun dah belajar sebagainya kan. So bila balik dah ada belajar fundamental analysis, belajar technical analysis sebagainya. So balik masih terkapung. So saya pernah berada dalam situasi tu juga, di mana saya kurang jelas dan saya kurang faham dengan apa yang ilmu saya belajar. Ilmu tu memang ada ilmu tu memang kita dah ada. Kita banyak belajar benda, banyak belajar pelbagai bentuk candle, pelbagai indikator, semua benda lah saya belajar. I learn a lot of things. Saya pernah lalu benda tu. So bila saya balik tu, saya balik dalam keadaan terkapung. Saya masih tak faham. Okay, sekarang ni macam mana aku nak pilih saham ni sekarang ni? Okay, bukannya aku tak belajar. Aku dah belajar dah. Technical analysis saya dah belajar, fundamental analysis saya dah belajar.
Lepas tu macam mana kita nak pilih saham? Yang mana kita nak tengok saham yang berpotensi? Nah, masuk fasa kedua. Okay, fasa pertama tadi tu memang yang noob betul lah. Fasa satu memang noob, ego, angkuh, sombong, tak nak belajar. Itu memang fasa pertama. Itu normal. Semua orang kalau fasa pertama dulu. Lepas tu dia akan masuk fasa kedua. Bila dia start belajar, dia dah masuk kelas, dia dah belajar semua, belajar ilmu fundamental, ilmu teknikal, ilmu analisis bulan, bintang dan langit semua kau belajar. Okay, lepas tu fasa kedua ni juga kita masih dalam keadaan stuck. Kita masih dalam keadaan kita tak tahu macam mana kita nak pilih saham. Dan benda tu adalah benda yang saya sendiri lalu tuan-tuan. That are the things yang saya sendiri lalu dan saya faham apa yang tuan-tuan perempuan rasa. Okay, saya tahu dan saya faham. Okay, sebab apa tuan-tuan? Okay, saya nak you faham. Okay, adakah ilmu yang kita belajar tu salah? Itu question mark yang kita kena tanya. Adakah ilmu yang kita belajar banyak-banyak tadi, adakah salah? Jawapannya bagi saya, ianya tak salah. Apa yang kita belajar tu tuan-tuan, apa yang you belajar, semuanya tak salah. Apa yang anda belajar kita, sebab kita kena faham tuan-tuan. Kita ni lahir daripada sistem persekolahan. Kita masuk sekolah, kita jawab exam, kita masuk tadika, lepas tu sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah, lepas tu kita masuk universiti dan kita diuji dengan exam. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Ini adalah sistem, kita panggil sebagai sistem pembelajaran yang kita belajar. Kita masuk tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti dan semua ni kita akan lalu exam. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Jadi tuan-tuan puan, anda kena faham bila kita dekat dalam dalam sistem saham ataupun kita belajar saham ni tadi, so kita termimik-mimik dengan apa yang kita duk follow daripada zaman tadika sampai masuk universiti. Kita ada satu sistem lah, maksudnya kita akan belajar secara teori. Ayat dia apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan. Apa yang kita banyak belajar, kita banyak belajar tentang teori. Kita belajar teori A, teori B, teori C. Ni benda yang biasa. Kita tak boleh nak salahkan sebab sistem tu memang dah ada. The system is there. Ini adalah sistem yang kita telah dibuat daripada zaman kita tadika. Sistem tak salah. The system is not wrong. The system is there. Cuma apa berlaku adalah sekarang ni kita nak bercakap atas konsep bila kita dah start masuk dekat the real world, dunia nyata. Dalam saham ni kita bercakap tentang dunia nyata lah. Gini bukan dunia teori. Bila anda nak buat duit dekat dalam market, anda nak buat duit dekat dalam pasaran ni, anda kena berpijak kepada dunia nyata. Ataupun dalam kata lain ni dia lebih kepada praktikal. Praktikal lah, dia bukan teori semata-mata. Yes, apa yang kita belajar tadi, apa yang saya belajar a lot of teori. Tak salah, teori tu tak salah. Sebab teori tu nanti sebenarnya tuan-tuan, kita nak keluarkan teori tu, kita nak keluarkan dia supaya kita boleh jadikan dia dalam bentuk praktikal. Boleh follow tak setakat ni? Kalau follow komen padu je kat orang komen. Guys, sambil tu like dengan macam tak ada. Tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share. Lama tak live ni kan? Kan? Tekan share sikit. Kalau like tak ada tak apa, love tu nak lebih sikit kita nak love lebih sikit. So apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan, bila kita nak buat pemilihan saham, sebenarnya kita kena balik kepada fasa kedua tadi. Bila kita dah ada ilmu tadi, you have the knowledge, macam mana kita nak keluarkan ilmu tu tadi untuk kita keluarkan dia supaya dia boleh jadi dalam bentuk praktikal. Ni saya nak sampaikan. Okay, jadikan dia dalam bentuk praktikal. Dan inilah benda sebenarnya macam mana student-student yang mana ada coaching one-to-one dengan saya yang lebih dekat, yang mana diorang ni boleh konsisten untung berbulan-bulan selepas tak rugi. Nanti kita akan share dekat kita punya page. Jangan risau tuan-tuan, kita akan share manusia betul ni. Awak pergi tanya dengan dia apa dia kita buat. Sebab apa yang saya ajar dengan diorang, saya tunjuk dengan diorang secara praktikal macam mana untuk kita nak gunakan ilmu tadi yang kita dah belajar teori yang kejadah apa semua tadi, kita kena keluarkan dia jadi praktikal. Bila kita dah keluarkan dia jadi praktikal tuan-tuan, barulah kita boleh pilih saham yang kita nak. Sebab selagi awak start dekat fasa kedua tadi, macam saya sendiri dulu, saya start dekat fasa kedua sebab saya terapung, sebab saya ada banyak knowledge, saya ada banyak ilmu, tapi saya tak tahu macam mana nak praktikalkan dia, macam mana nak guna secara praktikal. Sebab tu anda kena masuk, anda kena keluar daripada fasa kedua tu, anda kena masuk kepada fasa ketiga. Fasa ketiga adalah bila anda dah start faham ilmu tadi, awak keluarkan, dia jadi ilmu praktikal. Bila jadi ilmu praktikal tuan-tuan, once dia jadi ilmu praktikal, anda akan automated tau. Dia akan automated tahu macam mana nak play saham. Saya cakap jujur je. Sebab dah masuk fasa ketiga, bila anda dah faham cara nak gunakan ilmu tadi, yang teori tadi, awak dah keluarkan jadi praktikal, automatik awak akan tahu macam mana nak play saham. Sebenarnya, hakikat yang sebenar. Ni namanya hakikat trading dia panggil. So dia dah tak ada masalah. Dia bukan masalah skena saya nak pakai skena A ke, skena B ke, skena C. You nak pakai skena apa pun boleh. Dia tak ada masalah kau nak pakai skena apa. You want to use skena kepala naga, anda nak guna kerana korang suka benda yang pelik-pelik macam tu kan. Skena keluar buah langit, buah tanah ke apa, tak ada masalah. Anda nak guna skena apa pun sila. Tak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah bila anda dah jumpa ilmu praktikal tu tadi, the practicality of the knowledge, baru sebenarnya anda akan automated, anda akan tahu macam nak play saham.
Selagi mana awak duduk dekat fasa nombor 2 ni tadi, macam saya dulu duduk dekat fasa 2, saya tak faham, I don't understand, selagi itulah you akan terapung. You akan terapung, you akan tanya dengan orang, saham ni boleh tak? Saham apa boleh beli? Saham apa boleh tengok? Saham ni okey lagi tak? So that kind of question, kalau benda tu keluar dekat kepala otak you, bermaksud anda masih dekat dalam fasa kedua. Dan selagi mana anda duduk dalam fasa kedua, anda tak keluar daripada fasa kedua, anda akan stuck lama-lama dekat situ. Siapa yang tak nak stuck dekat fasa kedua tu, komen tak nak dekat orang komen. Komen tak nak dekat orang komen. Sebab ramai yang stuck dekat fasa kedua tu lama sangat. Ada yang bertahun tuan-tuan. Kenapa saya kata bertahun? Sebab kita coach student yang dekat dengan saya ni, yang bertahun duduk dekat fasa kedua tak keluar-keluar. Dia sangkut kat fasa 2 tu sebab dia tak nak keluar daripada fasa kedua. Dia maintain kat situ, terapung je. Lepas tu tunggu mengharap orang tanya, saham ni okey tak Saham ni boleh beli tak saham ni boleh lagi ke tak selagi mana anda duduk dekat fasa kedua tu, anda akan stuck lama guys kat kawasan terapung tu. Jangan terapung lama sangat. Terapung sekejap tak apa, jangan lama sangat. Sebab apa? Sebab saya pun dulu terapung juga. Saya pun macam juga. Saya pun terapung juga sebab saya tak faham. Tapi bila dah keluar dari fasa terapung tu, sebab tu anda dah keluar masuk fasa ketiga. Bila anda dekat fasa ketiga tuan-tuan, macam even student-student saya, nanti kita share lah. Nanti saya rasa dah lama kita tak share dekat kita page. Saya akan tunjuk dengan tuan-tuan macam mana student-student saya ni boleh konsisten berbulan-bulan untuk lepas tak rugi tanpa saya kena bagi tahu saham apa dia kena tengok. Tanpa saya kena bagi tahu saham ni dia, tanpa dia kena tanya dengan saya, saham ni okey lagi tak coach? Saham ni boleh pegang lagi tak? Dia tak ada soalan-soalan macam tu. Selagi awak ada soalan-soalan tu, soalan-soalan saya rasa soalan fasa kedua tadi, itu bermaksud anda masih dalam keadaan terapung. Okay? Sebab bila anda faham, technically anda akan tahu potensi saham tu nak pergi ke mana. Saham tu ada tak probability dia nak naik dan sebagainya. Ada tak kemungkinan yang dia bukanlah confirm. Anda kena ingat dalam dunia ni tak ada benda yang pasti. Saya cakap jujur je, there's no such thing as confirmation. Dia tak ada kalau kau pilih saham A, saham ni akan confirm terbang. Tak, itu namanya mengarut, munafik dan kurafat. Okay, bijak jujur je. Alright, kurafat dia cakap. Dia mana ada orang boleh bagi jaminan dia confirm benda tu boleh naik. There's no such thing as that guys. Tidak ada jaminan 100% sumpah sure dia akan naik. Tapi apa yang kita boleh faham, apa yang saya selalu kongsikan dengan student-student mana yang dekat dengan saya, yang coaching dengan saya beritahu dengan diorang, benda ni ada high probability. Ada kemungkinan tinggi untuk naik. Ada kemungkinan bukan confirm, bukan 100%, bukan sumpah sure dia akan naik dan sebagainya. Tak, kita akan tetap base kepada probability, kemungkinan. So ada kemungkinan dia tak jadi. Ada kemungkinan yang dia akan, sebab tu bila kita nak pilih saham juga tuan-tuan. Satu yang saya nak anda faham, bila kita nak buat pemilihan saham ni, even tak kisahlah dia pemilihan saham sama ada sebelum masuk bursa ke, lepas masuk bursa ke, tak kisah. Yang penting you have the right knowledge. You kena ada ilmu praktikal tu. Sebagai contoh lah, kita ambil example IPO lah. Kita ambil paling mudah IPO lah. Okay, bukan semua IPO tu awak kena beli. Macam kita pun, kita filter, kita tengok mana yang ada kemungkinan nak naik. Dalam keadaan sekarang ni pun lagi bagus, lagi best. Sebab apa lagi best? Sebab tak ramai subscriber. Okay, sebab IPO sekarang ni tak ramai subscriber, lagi bagus. Sebab tu saya lagi suka. Because dalam keadaan sekarang, kita boleh target mana yang ada potensi nak naik, mana yang memang tak boleh naik punya. Memang probability dia susah sikit lah nak naik. Kita nampak susah nak naik. Yang ni kita nampak yang mana boleh naik. Ini pun semua ni adalah ilmu praktikal. Ini yang saya banyak kongsi dengan kita punya student. Kita ajar ilmu praktikal. Macam mana nak buat duit, macam mana nak kenal pasti yang ada potensi, macam mana kita nak kenal pasti yang tak ada potensi. So kita differentiate dari guys tu. So tak kisah daripada segi pemilihan saham ni, at the end of the day, dia bukan, saya tak boleh nak tunjuk cara macam mana nak play saham tu tau. Sebab apa? Sebab anda masih dekat fasa nombor 2. So selagi anda dekat fasa 2, anda tak masuk fasa nombor 3, so tak guna saya tunjuk. Sebab anda tak akan faham. You won't understand. Sebab bila kita tunjuk cara kita pilih saham, mungkin cara awak masuk tak sama dengan cara kita pilih saham. Sebab pilih saham ni juga, dia ada beberapa kriteria. Contoh saya ambil paling senang lah. Untuk saham trading, cara pilih saham trading tak sama dengan saham invest. Different. It's gonna be different. Saham untuk scalping tak sama untuk saham trading. Saham untuk scalping, cara pilih saham scalping, maksudnya kita nak masuk sekejap sebagainya, tak sama dengan saham untuk kita nak invest. So pemilihan saham tu berbeza-beza mengikut fasa ketiga tadi. Bermaksud mengikut kepada practicality kita. So apa yang kita nak, apa practical dia, apa formula yang kita pakai, apa teknik yang kita pakai. Adakah kita ni gunakan teknik investment, adakah kita gunakan teknik scalping, adakah kita gunakan teknik trading sebagai contoh. So kita kena berbeza lah. So pemilihan saham dia tak sama, different. Dia tak sama, tak boleh sama. It's gonna be different. So that's why dia kena bergantung kepada anda balik. It depends on you back. Bergantung kepada you. Okay, sekarang ni awak kat fasa mana? Fasa 1 yang ego angkau sombong tadi, ataupun dah masuk fasa 2? Tapi kalau fasa 1 tu kalau boleh kejap lah. Sebab benda yang saya paling menyesal sebab saya tak belajar lebih awal lah.
The only thing yang saya rasa quite regret lah, saya regret sikit lah, sebab saya tak belajar ilmu yang betul lebih awal. Maksudnya saya tak belajar ilmu fasa ketiga tu lebih awal. Saya masuk banyak belajar ilmu fasa kedua, terkapung, ilmu banyak dapat, terima, absorb sebagainya, tapi nak practical tu tak ada. How to practicality, nak menggunakan benda tu tak ada waktu tu, sebab saya tak faham. Salah saya lah, itu semua salah saya. Saya salahkan diri saya sendiri lah, bukan salah orang, salah saya sendiri. Sebab saya tak berusaha untuk mendapatkan ilmu practicality tu. Itu salah saya sendiri lah, saya takkan salahkan orang pula kan. Itu salah saya. Okay, ada cikgu bagi knowledge, bagi ilmu. Saya rasa ilmu is ilmu. Tapi macam mana anda nak gunakan secara practicality tu adalah benda yang paling penting. Once anda jumpa practical guys, dia dah tak ada masalah lah kau nak pilih saham. Saya cakap jujur, saya cakap saya jujur. Kalau anda dah jumpa practical dia, InsyaAllah tak ada masalah in term of nak pilih saham. Right? No issue lah. Maksudnya daripada segi nak cek saham yang berpotensi lah. Bukan saham yang confirm naik 100% sumpah syukur naik dan sebagainya. Benda tu tak logik. Kalau kau jumpa mana yang siapa-siapa yang ajar guna teknik ni confirm saham tu naik, itu memang karut. Aku bagi senang je. Itu karut, kurafat ni panggil. Dia tak ada benda tu. Macam saya pun macam saya kata tadi lah, alhamdulillah dengan insyaAllah depan kita ada student-student kita, bukan seorang dua, ramai dah kita tolong yang untung berbulan-bulan selepas tak rugi. Pun saya bercakap dengan tuan-tuan, tak ada jaminan saham yang diorang pilih tu confirm naik, tak. Benda tu tak ada tuan-tuan. Senang sangat hidup kau macam tu, semua confirm, senang lah kan. So tak ada, there's no such thing as that. Tapi yang kita faham adalah probability, kemungkinan, high probability sama ada saham tu nak naik ataupun dia memang jahanam lah. So ada kedua kemungkinan. So dia ada kemungkinan dia naik, ada kemungkinan dia tak naik. So ada certain lah. So kita kena tengok on that base lah, kena tengok benda tu. Dapat something tak guys? Kau dapat komen padu sikit, orang komen kan. Sambil mungkin anda on the way balik daripada kerja, sedang hadap jam di katanya ASEAN punya ni ASEAN punya kena apa, kena roadblock dan sebagainya kan. So hopefully anda boleh dengar lah sambil nak on the way balik kerja dan sebagainya. So santai je, petang kita live petang, kita banyak live santai guys. Satu lagi saya nak bagi tahu, sebenarnya bulan Mei ni kan, this is still in May. Actually saya nak buat sesi basic technical analysis last week, minggu lepas. Tapi saya kurang sihat minggu lepas, jadi saya tak buat lah. Patutnya sesi tu minggu lepas kita buat, tapi tak jadi buat. Jadi kita akan buat minggu ni insyaAllah. Hari Khamis ni insyaAllah kita ada sesi basic technical analysis kita bagi percuma. Ni adalah ilmu fasa kedua. Jujur cakap, ni adalah ilmu fasa kedua. Kita bagi ilmu technical analysis secara percuma, free je saya nak bagi. Kepakaran saya adalah dalam bidang technical analysis. Kalau tak, mana mungkin saya jadi antara ahli termuda dalam Society of Technical Analysts yang mengumpulkan pakar-pakar dalam bidang technical analysis. So kita nak bagi ilmu ni for free sempena bulan kelahiran saya. Siapa nak belajar? Komen nak dekat ruang komen. Kalau ramai nak, kita buat hari Khamis ni. Komen nak lu. Kalau spam nak 5 kali dekat ruang komen jap. Tolong spam nak 5 kali dekat ruang komen. Nak 5 kali dekat ruang komen. Baru semangat kita nak ajar. Sebab patutnya saya kata lah, sepatutnya kita nak buat hari Khamis lepas, tapi saya kurang sihat. Tapi alhamdulillah ni dah sihat sikit, insyaAllah lah. Mungkin kita akan buat hari Khamis ni pukul 9 malam. Sambungan Ini adalah siri kedua. Sebelum ni kita dah buat siri pertama. Sekarang kita buat siri kedua. Dan sesi ni memang kita buat percuma je. Macam mana nak join? Anda boleh pergi dekat komen ada kot. I think kat komen kita ada pin komen tu. Ada kot kat pin komen. Anda boleh pergi dekat pin komen. Kita ada grup khas. So anda boleh join grup khas tersebut. Facebook grup tertutup khas. Join dulu dekat dalam grup tu. Ajak kawan-kawan sekali. Jangan pergi seorang-seorang. Jangan masuk seorang. Sebab guru saya ajar, kalau nak lebih manfaat ni, kau share kat kawan-kawan. Ajak kawan-kawan sekali join. Bukan kena bayar pun, free je masuk. Ajak kawan-kawan. Ini namanya sedekah ilmu dia panggil. Sedekah ilmu lah kan. So I think saya pun dah lama tak ada buat sebarang kelas ke apa. Memang sekarang saya ikut mood. Kalau saya rajin saya buat, kalau saya malas saya tak buat. Saya senang je. Sebab apa? Sendiri buat duit, sendiri gaya sendiri, buat duit senyap lah kan. Kisah pula aku. Okay, tapi disebabkan sebenarnya bulan kelahiran saya, jadi kita nak sedekah ilmu lah. Kita nak sedekah, kita nak bagi. So anda boleh join kita punya Facebook group tersebut. Facebook group tertutup. Kita ada sesi khas dalam tu. InsyaAllah kita akan teruskan. Kalau kita tengok kepada feedback lah, kalau ramai yang rasa nak kita teruskan, kita akan buat. Tapi kalau macam tak ramai, macam sendu aku tengok, so mungkin kita tak buat lah. Sebab mungkin sesi tu actually kalau anda pergi, mungkin anda masuk kelas technical analysis, anda kena bayar lah sesi tersebut. Tapi dengan saya memang kita buat free. Sebab kita nak ajar anda basic technical analysis lah. So there's a lot of thing. Kita mungkin ada banyak ciri yang kita akan buat. Beberapa ciri insyaAllah. Dengan insyaAllah kalau tak ada arah yang melintang, so kita akan buat so far setakat ni.
saya masih nak buat secara percuma lagi. Saya masih kelas nak bagi free. So anda boleh join Facebook group tersebut. Make sure anda join, ajak kawan-kawan dan pastikan anda isi data detail yang diminta lah untuk kita nak approve dalam grup. Sebab takut nanti yang masuk grup tu tak apa-apa fake account lah kan. Tak fake account, scammer pun masuk dalam grup tersebut, nanti susah juga kita. Bukan susah kita, susah anda lah. Kita susah, anda pun susah. Tak apa benda di scam kat dalam tu nanti kan. So kalau boleh isikan semua detail supaya kita boleh sahkan anda adalah manusia sebenar. Okay, isi detail kat situ dan pastikan anda isi semua detail supaya kita boleh sahkan anda adalah manusia sebenar. Okay, tu je lah nak beritahu. Right, okay guys, so I think itulah apa yang saya nak share petang ni. So hopefully you get something daripada apa yang saya kongsikan petang ni, insyaAllah. InsyaAllah saya akan cuba konsisten lah untuk live petang. Mungkin kita akan start 5 suku petang, insyaAllah, every Monday to Friday. As I mentioned before this, patutnya saya nak buat sesi petang, tapi beberapa minggu ni saya kurang sihat sikit. Jadi saya banyak benda yang saya tertangguh. Even macam kita punya sesi tadi lah, patut buat kami lepas pun saya tangguh juga. Tak larat, saya tak larat nak buat all the session. So doakan supaya saya kekal sihat. Tolong komen amin sikit kalau komen amin. Tolong doakan kekal sihat supaya saya boleh bagi manfaat kepada you guys. Komen amin sikit kat orang komen kan. Amin, insyaAllah. InsyaAllah lah doakan supaya saya boleh kekal sihat. Untuk kita nak kongsi banyak lagi perkara kepada tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah, yang dekat dalam siri-siri kita akan datang, insyaAllah tuan-tuan. Alright, so I think itu saja apa yang saya nak share untuk petang ni. Thank you so much siapa yang join sesi live petang ni. Terima kasih yang komen nak. Saya nampak Tuan Syarifuddin, saya nampak siapa lagi ni, komen tak nampak sangat dengan ni. Tuan Nazri komen amin, terima kasih atas doanya. Okay, so insyaAllah kita akan bersama langsung esok jam 5 suku petang juga. Everyday kita akan saya akan cuba live 5 suku petang untuk kita nak kongsikan manfaat kepada orang perempuan, insyaAllah. Santai-santai lah santai. So mana yang nak kelas yang kondusif tadi, sila join Facebook group. Dalam tu kita ajar technical, free je. Tak ada bayar pun, semua free. It's all free. Setakat ni kita masih buat free, kita bagi so join lah kat situ. Alright, okay, so saya rasa tu je guys apa yang saya nak share untuk petang ni. So thank you so much siapa yang join sesi live petang ni. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat petang. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye-bye.